Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Suara. Dengar. Assalamualaikum Ustaz. Masya-Allah. Allah makin handsome Ustaz. Lama saya tak jumpa Ustaz. Muka dah tua, orang dah tua dah. Nampak muda lagi. Alhamdulillah. Nampak Ini muda kat mana lagi. ni semua ni? Awet muda Ya? kata, ha? Ini kat mana semua ni? Dekat rumah. Oh, rumah. Balik. Ada yang Perak, ada yang Kelantan. Balik cuti Balik cuti Sam. okey. Ya. Sihat Ustaz semua berapa umur sekarang Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Apa dia? Umur Ustaz sekarang berapa? 49 sampai Ustaz? Saya dah 52 dah. Ya Allah, nampak muda. Okey, Alhamdulillah. Ustaz sedia Ustaz? Ustaz sedia? Nampak ni okey. Dah dia semua dah. Dah buat ada rakaman dah. Dah rakan dah. Dah rekod dah. Dah rekod Dah. Okey. Okay, terima kasih. Sebelum tu terima kasih Ustaz sudi terima jemputan saya. Sebenarnya ni salah satu daripada kami punya ni tugasan pentadbiran bertulisan kami sebenarnya Ustaz. Exam. Betul. Ini kat IPG mana ni? Kami semua Pulau Pinang. Apa? Kampus Pulau Pinang. 4P FOP. M4P. Dulu M4P, sekarang panggil I4P. Okey. Bolehlah mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berusaha Tuan Haji Nizamuddin bin Haji Abdul Majid selaku penceramah dan juga individu yang akan kita temu bual pada hari ini. Sebelum tu nama saya Tengku Ahmad Fikri bin Tengku Asmadi. Mungkin Ustaz lebih mengenali saya lah. Sebab sebelum ni Ustaz merupakan guru besar dekat sekolah rendah saya dulu. Daripada saya darjah 3 sampai darjah 6. Saya masih ingat lagi Ustaz. Okay, saya jemput rakan-rakan saya untuk perkenalkan diri. Irfan boleh mulakan? Nama saya Muhammad Irfan bin Rosli. Nama saya Mizan Karami bin Ismail. Boleh panggil Mizan. Okay. Yang ambil option apa semua ni? Kami semua bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ini tugasan untuk pendidikan Islam ke apa? Okay. Jadi sebelum Ustaz perkenalkan diri dengan lebih lanjut, izinkan saya kenalkan Ustaz terlebih dahulu untuk rakan-rakan saya semua ni. Okay, sebagaimana yang saya maklumkan sebentar tadi, Ustaz Nizam ni merupakan saya punya guru besar. Guru besar saya yang paling berkaliber waktu saya darjah 3 sehingga saya darjah 6. Waktu saya tengok Ustaz dulu kan, saya tengok daripada jauh je Ustaz. Macam Ustaz ni bagi satu inspirasi lah pada saya kan. Jadi untuk maklumat kawan-kawan kan, sebelum Ustaz bagi ucapan dekat depan, satu dewan akan senyap. Wow. Ada aura. Selain guru agama dan juga guru besar, Ustaz Nizam ni juga merupakan pesuruh jaya pengakap negeri Selangor lah. Bukan calang-calang orang Ustaz ni. Masya-Allah. Pesuruh jaya pengakap Selangor. Jadi macam mana saya tak terinspirasi dengan Ustaz dulu kan. Dan juga sekarang ni Ustaz dah berpindah daripada SK Asam Jawa, sekolah lama saya dulu. Sekarang di SK Datuk Maharaja Lela, betul Ustaz? Ya, betul. InsyaAllah semoga perjalanan dan juga pengembangan kerja Ustaz selepas ni akan lebih majulah ke hadapan, insyaAllah. Amin. Amin. Jadi kita balik pula kepada kita punya agenda yang utama berkenaan dengan peranan Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga Al-Quran dan Al-Sunnah dengan akhlak dan juga perkembangan peribadi manusia sekarang ni. Jadi sebagaimana kita tengok sekarang, kemajuan teknologi, begitu juga dengan generasi masa kini, adab dan juga akhlak ni menjadi satu cabaran pada masa kini. Kan? Dengan adanya teknologi seperti telefon pintar, mereka mempunyai akses kepada perkara-perkara yang mungkin kadang-kadang ada yang mendatangkan manfaat dan juga benda positif. Dan kadang-kadang juga sebaliknya, itu yang kita risaukan. Jangan cakap soal pekerjaan. Dalam pekerjaan kita tahulah bagaimana hubungan antara pekerja di alam pekerjaan. Seterusnya dalam dunia pendidikan sekarang, yang mana kita dikejutkan dengan satu berita yang mula sekali dengan kes Zara Khairina, betul? Kes Zara Khairina, adab kes Zara Khairina. Yang seterusnya kes buli di sekolah. Seterusnya kes yang baru-baru ni, yang paling terkini, kes tikam pelajar di leher. Itu sangat-sangat mendukacitakanlah untuk alam pendidikan kita pada masa kini. Jadi antara faktor yang menyumbang kepada perkara ini berlaku
selain daripada kurangnya kasih sayang dan juga didikan daripada ibu bapa, kurangnya pendedahan kepada agama, khususnya dari segi Al-Quran dan Sunnah juga menjadi punca kepada terjadinya krisis akhlak dalam kalangan manusia dan juga masyarakat pada masa ini. Saya teruskan kepada Saudara Irfan untuk ajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Nizamuddin bin Haji Abdul Majid. Dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Nizamuddin dan rakan-rakan sekalian. Izinkan saya bertanya soalan kepada Ustaz Nizamuddin. Silakan. Boleh. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi panduan hidup umat Islam dan sumber utama dalam memperkukuhkan keimanan serta keyakinan kepadanya. Dan kita juga tahu bahawa penghayatan kepada Al-Quran ni amat penting bagi memastikan umat Islam kekal berpegang teguh kepada ajaran yang benar. Oleh itu, bagi mendalami perkara ini dengan lebih mendalam, saya minta Ustaz Nizamuddin untuk menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan Al-Quran untuk membantu dalam membentuk akidah umat Islam pada ketika ini. Apakah peranan Al-Quran tersebut untuk membentuk akidah umat Islam pada ketika ini? Membentuk akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihilah anak-anda saya ni, Tengku Amar, Irfan dan juga Mizan. Alhamdulillah kerana sudi untuk mengambil saya sebagai satu tugasan tugasan yang berkaitan dengan kebutuhan pengajian lah. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat ditemukan pada malam ini. Jadi bila kita menyentuh tentang kejadian dan juga apa yang berlaku ketika inilah, dapat kita lihat bahawa kita sebagai yang beragama Islam, kita ni bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah berikan satu panduan pada kita yang memang kita sedia maklum panduan inilah yang menjadikan kita membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita menyentuh tentang Al-Quran dan Sunnah, bahawa Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan Jibril pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat bahawa selepas saja Al-Quran itu turun, maknanya 3 kitab yang lain tu tutup secara langsung. Jadi bila kita melihat bahawa Al-Quran itu turun, yang kita sedia maklum itulah panduan yang akan membawa kepada kebaikan kita dunia dan akhirat, yang akan menjadikan kalau siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah ini, secara tak langsung kehidupan dia insya-Allah terjamin lah. Jadi dalam kita menyuruhkan di dunia ini, bagaimana Al-Quran itu dapat membentuk akidah. Seperti yang kita sedia dimaklumlah, Al-Quran itu terkandung semuanya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada melalui Jibril kepada Nabi Muhammad dan dibawa kepada semua umat, tak kiralah dia bukan Islam ke Islam tu sepenuhnya. Kita lihat bahawa bila turun saja Al-Quran itu, di dalamnya itu telah terkandung berbagai bentuk ilmu. Apa saja yang kita nak ada dalam Al-Quran. Dari segi kehidupan, kematian, sama ada kehidupan semasa di dunia ini maupun kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi Al-Quran itu terkandung dalam. Jadi bila kita menyentuh tentang pembentukan akidah, dalam membentuk akidah, bagaimana Al-Quran itu boleh membentuk akidah. Di mana kita sedia maklum bahawa dalam Al-Quran itu telah ada penegasan tentang tauhid. Kerana Al-Quran itu menekankan konsep tauhid secara jelas dan ulang-ulang mengajak kepada kita semua tentang menyembah Allah. Menyembah Allah yang Maha Esa, dan menolak segala bentuk kepada syirik kepada dia. Jadi kita lihat kat situ, bila kita melihat kepada penegasan tauhid, dapatlah kita dapat kita lihat bahawa
Al-Quran itu dah meliputi keseluruhannya. Jadi kita tak payah cari yang lain, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahawa dalam membentuk akidah, yang kukuh dalam diri seorang individu itu ialah kita lihat dalam Al-Quran itu telah menceritakan berbagai sejarah, berbagai sirah kehidupan yang terdahulu. Maknanya kita lahir, Al-Quran dah memang ada dah. Tak payah kita nak mencari sumber yang lain. Jadi kita tak payah nak mencari daripada sumber lain. Cerita-cerita tentang para Nabi, kan? Daripada Al-Quran itu telah menceritakan tentang kehidupan Nabi-Nabi kita terdahulu. Dan juga dalam Al-Quran itu sendiri, kita lihat mempunyai orang kata sumber ataupun maklumat-maklumat yang lengkap. Tak payah kita nak mencari sumber yang lain. Dan apabila Al-Quran itu telah diturunkan, maknanya kitab-kitab yang 3 lagi itu telah pun tidak menjadi panduan, tapi ialah kita pelbagai agama yang ada di dunia ini, ada agama yang masih menggunakan kitab-kitab yang kita kata dah tidak menjadi panduan pada kita. Tapi mereka masih lagi menggunakan, contohnya agama Kristian, kan, masih lagi menggunakan kitab Injil, kan. Itu sebahagian daripada kepercayaan dia. Dan juga kita melihat bahawa untuk membentuk akidah ini, perlu kita lihat dari segi pembersihan jiwa dan hati. Dengan membaca, memahami dan menghayati Al-Quran, hati kita insya-Allah akan menjadi tenang dan bersih daripada keraguan serta pengaruh negatif yang boleh merosakkan akidah. Jadi kita lihat bahawa di dalam Al-Quran itu telah pun memenuhi syaratnya. Tak payah kita nak mencari sumber lain. InsyaAllah jika kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, apa lagi Sunnah? Sunnah itu ialah yang dikatakan, yang ditinggalkan oleh Nabi, perbuatan Nabi, apa yang dikatakan Nabi, itulah dikatakan Sunnah. Baik. Itu saja Ustaz. Okey, baiklah, terima kasih kepada Ustaz Nizamuddin berdasarkan penyampaian yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Sebentar tadi Ustaz telah menerangkan tentang peranan Al-Quran dalam konteks keimanan seseorang Muslim itu sendiri. Sekarang izinkan saya untuk menanyakan soalan kedua, boleh? Boleh, silakan. Seperti yang kita ketahui, As-Sunnah merupakan segala perkara yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Baginda telah menjadi contoh yang terbaik untuk kita semua pada hari ini sebagai umatnya. Dalam dunia moden yang penuh dengan cabaran dan moral dari segi sosial ini, penghayatan terhadap As-Sunnah amat penting bagi memastikan umat Islam terus mengekalkan nilai akhlak Islam yang sebenar. Oleh itu, saya meminta Ustaz Nizamuddin untuk menerangkan dengan lebih mendalam berkaitan peranan As-Sunnah itu untuk membentuk akhlak yang mulia dalam kalangan umat Islam. As-Sunnah itu pula untuk akhlak. Tadi Al-Quran untuk keimanan, sekarang As-Sunnah untuk akhlak umat Islam. Baik, kalau kita melihat bahawa bila panduan yang ataupun pedoman yang ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita melihat Nabi tak tinggalkan apa? Tak tinggalkan harta, tak tinggalkan wang ringgit, tak tinggalkan apa. Yang dia tinggalkan ialah apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT, Al-Quran dan juga As-Sunnah. As-Sunnah ini kalau kita lihat ialah apa yang dikatakan perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi kita untuk menjadi panduan utama dalam membentuk kepribadian. Kerana dalam diri Nabi itu ada akhlak. Kita sedia maklumkan bahawa dalam diri Nabi itu akhlak. Jadi tak payah nak cari contoh yang lain. Dalam diri Nabi itu telah ada segala-galanya, kan? Ditinggalkan itu saja, dia tak ditinggalkan yang lain. Jadi kalau melihat apa yang kita harapkan pada kita yang ada ketika ini, kita sekarang berhadapan dengan cabaran yang cukup luar biasa. Kalau ketika ini kedengaran kes-kes yang melibatkan anak-anak murid kita. Kalau dulu awak masih jadi murid tak jadi pun macam itu, kan? Tak kedengaran. Betul. Membuli, kan, apa lagi.
Yang ini terkini membunuh dalam sekolah, yang kes-kes yang apa nama sumbang mahram ataupun yang walau perkataan yang kasar rogol lah kan. Betul. Kami jadi satu kejutan di ketika ini kan. Jadi kita melihat kat situ, di mana panduan, mana pendoman mereka. Islam semua yang ada yang sebahagian tu Islam yang melakukan perkara itu kan. Yang membunuh tu mungkin kita lihat dia bangsa lain, agama lain. Yang kita yang agama Islam, yang berlaku di Melaka, yang terkini di Baling kan. Kita melihat dalam pembentukan akhlak, mereka hidup daripada 0 tahun lah, 0 bulan lah kan. Ataupun dalam rahim lagi lah kan. Kita boleh mengandaikan pelbagai keadaan, situasi yang ketika ini berlaku. Kerana bila Nabi kata, aku tak tinggalkan apa, aku tinggalkan as-sunnah sebagai panduan kamu sepanjang ketika ada lagi dunia ni sampai akhirat kan. Jadi kita lihat kat situ, Nabi dah sediakan dengan secukupnya untuk akhlak, untuk pembentukan akhlak daripada kita dalam rahim lagi sampailah kita lahir ke dunia ketika ini. Jadi kalau kita kata as-sunnah itu tidak membentuk kepribadian, saya rasa mereka itu nak dikatakan Islam sepenuhnya nama je lah Islam. Betul tak? Kalau dia betul-betul Islam, ambil sepenuhnya Al-Quran, ambil sunnahnya, ambil kan. Bila dua-dua ni ada pada diri kita, insya-Allah saya yakin dan percaya kan, perkara-perkara yang seumpama itu tak akan berlaku. InsyaAllah lah saya jamin. Dia membentuk kepribadian. Sebab Nabi dah tinggalkan yang terbaik dah untuk kita. Kerana contoh Nabi, kita nak jadikan dia sebagai contoh, tak payahlah kita nak petikai kan. Kat situ dah ada contoh teladan yang terbaik, uswah hasanah kan. Bagaimana Nabi tinggalkan pada kita perlakuannya, percakapannya, perbuatannya kan. Kita lihat bahawa di situlah apa yang kita harap kita yang ada ketika ini, jadikanlah, ambillah Al-Quran dalam sunnah itu sebagai panduan kita selamanya. Punya ambillah segala panduan kehidupan yang Nabi bawa, yang Nabi ketika hidupnya itu, yang diturunkan kepada sahabat-sahabatnya dan sehinggalah ke hari ini. Kalau kita kata sunnah Nabi, macam mana dikatakan sunnah Nabi itu? Pakaian Nabi dah ceritakan dalam hadis-hadisnya. Dia tak ada dalam bentuk yang lain. Kalau suara tak boleh kita dengar suara Nabi kan. Jadi kita hanya boleh melihat pada hadis-hadis yang ditinggalkan, yang diambil oleh para sahabat. Apa yang Nabi buat dahulu, itulah yang kita ikut sampailah ke hari ini. Itu dikatakan sunnah Nabi dan sebagainya. Kalau dia menyentuh tentang diri dia, Nabi tidak akan menunjukkan kemarahan dia. Awak carilah kan. Awak bacalah hadis. Kalau Nabi, kalau kita dengar cerita pasal Nabi kan, Nabi apabila musuh atau siapa-siapa yang tak suka pada dia, kalau buat pada dia, dia tak marah. Contoh paling dekat, kalau kita lihat pernah ada satu kisah Nabi dibaling dengan najis kan. Nabi sampaikan pedang dekat leher dia kan. Itu salah satu daripada kita lihat, bila orang menyentuh tentang diri dia, dia akan ambil pendekatan, dia akan memaafkan orang. Nampak tak? Dia akan memaafkan musuh dia. Tapi apabila musuh itu menghina tentang Islam, bila tentang Islam je, Nabi antara orang yang pertama akan menghunuskan pedang dan mencari orang yang menghina Islam sepenuhnya. Tapi kita sekarang macam mana? Orang marah kita, kita ambil pendekatan apa? Lawan balik kan? Lawan balik. Jadi ikut daripada emosi. Itu macam mana kita kata nak ikut sunnah? Nampak tak? Nampak? Nabi dah tinggalkan pada kita bagaimana kita nak kawal nafsu, nak kawal amarah kita kan.
Dalam situasi ketika ini kan semua orang marah. Kan? Tapi lihat sekarang ni lah. Jadi kalau ada ketika ini pun dia akan menangis tengok kita. Dia akan menangis tengok kita. Kerana apa yang ditinggalkannya tu tak semua dia ikut. Betul tak? Betul. Kan? Kalau ikut betul sepenuhnya apa yang Nabi bawa, Nabi tinggalkan, saya kena percaya. Tidak adalah kata ada yang kata ada berlaku perkara-perkara yang tidak diingini, ada. Macam mana dia membetulkan keadaan. Itu yang saya kata tadi, pendekatan Nabi dalam memberikan contoh yang terbaik kepada kita dalam pembentukan akhlak, nampak kat situ pada apa yang Nabi tinggalkan pada kita, insya-Allah. Jadi kita selagi mana kita berpegang kepada as-sunnah tu, jangan ambil sikit lah, ambil sepenuh kan. Kalau sekarang ni, kalau di sekolah dahulu, kita kalau sempat awak dulu mungkin di sekolah rendah ke sekolah menengah, kita membaca hadis 40. Betul. Ada. Itu sebahagian bawa 40 hadis. Padahal hadis tu banyak. Yang 40 tu adalah yang muktabar, yang utama, yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Tapi tu 40 tu pun tak banyak yang nak ikut. Kan? Hari ni kita cakap satu hadis, gedebak tentang hadis, buatnya tidak. Itu kan jaminan syurga ada dah untuk kita sebenarnya. Itu kat situ je lah. Baik. Okey, insya-Allah. Terima kasih saudara Irfan dan juga Ustaz Nizam. Saya teruskan pada soalan saya. Sebelum tu saya teruskan soalan saya yang kedua. Secara kebetulan isu-isu yang berlaku, yang berlega-lega negara kita dalam jangka masa ni sangat-sangat terkait, sangat-sangat kena dengan topik kita pada malam ni, Ustaz, kan? Ya, betul. Macam yang Ustaz ceritakan tadilah, daripada kes rogol di sekolah, kes di Melaka dan sebagainya, sangat-sangat merisaukan. Betul. Jadi apakah langkah-langkah yang boleh kita ambil oleh masyarakat Islam pada masa kini untuk kita mengamalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan seharian? Apa langkah-langkah yang boleh diambil lah untuk kita semua untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai amalan keseharian kita, kan? Yang pertama kalau kita lihat ialah pembudayaan. Masih ada lagi, saya tak tahulah, mungkin daripada diri saya ataupun diri yang ada di depan saya ni, pembudayaan pembacaan Al-Quran dalam kehidupan seharian. Macam mana kita membawa Al-Quran itu? Macam mana kita jadikan Al-Quran itu sebagai satu bacaan ataupun budaya dalam kehidupan kita. Bukan nak tunggu Ramadan, bukan nak tunggu khatam Quran baru nak pegang Al-Quran, atau ada majlis-majlis yang orang kata kematian baru ambil Quran. Betul tak? Kat situ kita lihat bila Al-Quran itu dah dibudayakan dalam kehidupan kita, saya yakin dah percaya. Benda yang kita tak nak, apa yang berlaku dalam ketika ini, saya yakin dah percaya dapat dielakkan. Sebab yang keduanya, dia kena menghidupkan sunnah dalam amalan harian. Tadi Al-Quran, ini sunnah. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Kita melihat bahawa Nabi tinggalkan apa yang saya kata tadi kan, percakapannya, perbuatan. Kita bukan nak ambil sikit, kita ambil sepenuh. Kalau peribadi Nabi ni kita dah lihat cakapnya, lisannya kan, bila berhadapan dengan musuh pun, dia bukan berhadapan dengan sahabat, berhadapan dengan isteri, kan? Dia berhadapan dengan musuh pun dia masih lagi boleh menahan sabarnya, menahan marahnya. Jadi kita dalam kehidupan kita, ada tidak kita ikut benda tu? Jadi kita kena jadikan itu sebagai amalan harian kita. Dan seterusnya kita lihat bahawa mungkin program-program yang ada ketika ini cukup baik sebenarnya, dah cukup banyak, cukup baik, cukup banyak
yang berada di sekeliling kita. Cuma ialah yang kita risaukan ialah dari segi penyertaan. Jadi program itu ada di satu tempat, kita tengoklah yang ramainya siapa. Siapa? Irfan, siapa yang ramai kalau kat masjid? Golongan yang berusia. Pakcik-pakcik. Kan, kesian kan kita tengok kan. Kita lihat kat situ lah. Program ilmiah dakwahnya kan. Bila kita pergi ke masjid, pergi ke surau yang ramai, yang depan, tengoklah jemaah ni. Itu yang kita sedih. Mana yang muda-muda kat mana kan. Itu mungkin sekarang ni media sosial memainkan peranan utama. Dia tak pergi ke masjid, kita bersangka baiklah, mungkin dia mendengar secara dalam talian contoh kan. Gitu rakaman, kita bersangka baiklah. Husnuzon. Kan, jadi program-program yang berada di sekitar itu mungkin untuk golongan yang ada tu tadilah. Contoh pelakon, kita lihat kan. Pelakon, siapalah artis ke yang mana yang berubah daripada orang kata bukan jahiliah lah kan, daripada yang zaman dia penuh dengan dosa tu, pada pangkal jalan, dia dah bawa, dia membawa orang-orang muda ini kembali ke pangkal jalan lah contohnya, maksudnya tu. Maknanya kalau dia buat program, jadi kita lihat kat situ program yang ada ditambah baik, cantik-cantik lah kat situ kan. Sebenarnya ialah kita lihat bahawa peranan media lah. Peranan media ketika ini kita lihatlah bahawa benda tu dah ada banyak, cuma mungkin contohnya kepada golongan-golongan remaja yang sebab apa mereka melakukan perkara-perkara yang tak baik ketika ini kan. Mungkin perkongsian program, mungkin info-info yang dia perolehi media ataupun infografik lah, mungkin kena fungsi penyebaran makluman, mungkin kena ada satu daya tarikan yang lain lah, yang mungkin boleh mungkin idea daripada bakal-bakal guru yang ada depan saya ni kan, mungkin ada idea-idea yang boleh digunakan ataupun yang bersesuaian pada ketika ini untuk membentuk yang katakan tadi kan, bagaimana untuk kita membentuk masyarakat kita sekarang ini untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan seharian. Itu yang kita lihat yang ada sekarang itulah. Saya tertarik dengan satu penyampaian Ustaz sebentar tadi, iaitu dengan pengamalan Al-Quran dan juga penghidupan sunnah. Secara peribadi saya memang setiap hari saya cuba peruntukkan satu masa lah untuk membaca Al-Quran. Peruntukkan Alhamdulillah. Al-Quran sekurang-kurangnya satu muka surat. Tapi waktu Ustaz sampaikan tadi pengamalan Al-Quran, saya tertanya-tanya, kadang-kadang saya hanya membaca tapi saya tak tahu maksud. Saya jadi penghayatan terhadap Al-Quran tu mungkin tak secara maksimal. Sebab kita hanya membaca, bukan kita mendalami maksud. Jadi itu mungkin salah satu faktor mengapa generasi terkini mungkin terikat dengan Al-Quran tetapi mereka kurang penghayatan terhadap Al-Quran macam tu. Jadi di samping kita membaca, mungkin selepas ni saya kena tambah baik, saya kena buka terjemah juga. Rasam Usmani. Rasam Usmani tu memang panduan utama kita. Kalau nak cari yang ada terjemahan terus dalam tu. Maknanya dia tak payah cari 2-3 kitab dalam Quran. Cari kitab Al-Quran tu atau Al-Quran tu yang dah memang diterbitkan terjemahannya dan juga tafsiran di ujungnya, di tepi dia. Saya ada banyak kat rumah ni kan. Saya sekarang bila saya jumpa satu yang versi baru, saya akan beli. Dan ada hadis lagi. Bila ada hadis tu, maknanya ada kaitan. Kan, ada kaitan ayat Al-Quran itu dengan apa hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan ataupun berkaitan dengan surah. Jadi secara tak langsung kita dah jadi 2 amalan kita, baca Al-Quran dan juga baca hadis.
Okay. Untuk makluman Ustaz, Mizan ni merupakan karya surau tetap. Dekat kampus Pulau Pinang. 5 waktu dia ada. Betul. Tak betul. Aduh. Okay, saya teruskan kepada saudara Mizan untuk acukan soalan yang seterusnya. Ya, silakan. Baik. Okay, sebelum tu saya nak cakap sikit. Dengarkan suara saya, dengar kan? Dengar. Baik Ustaz, saya sangat tertarik sebenarnya dengan apa yang Ustaz kata tadi. Macam kalau kita berbeza sebenarnya orang dengan orang yang mengamalkan penghayatan Al-Quran ni dengan orang yang tak mengamalkan. Kita boleh tengok macam mana cara dia bercakap, lisan dia, akhlak dia. Semua itulah kita akan nampak. Berbanding dengan orang yang tak mengamalkan. Jadi saya sangat tertanya sebenarnya, kalau orang yang mengamalkan ni macam tu, macam mana kalau orang yang dia abaikan benda tu? Maksudnya apa kesan untuk orang-orang yang dia mengabaikan tentang Al-Quran dan As-Sunnah? Saya mohon pencerahan. Okeylah, kalau sekarang ni kita lihat pada diri kita sendiri. Okay. Macam Mizan, Irfan, kan? Saya yakin dah percayalah. Tadi kata walaupun baca satu muka surat, satu potongan ayat, kan? Pada saya itu dah satu pengamalan. Ataupun dah jadi budaya lah. Cuba kalau kita tak baca satu hari, tak baca satu muka surat, tak baca potongan ayat tu, apa jadi pada diri kita? Ada rasa apa-apa tak? Ada, biasa ada. Rasa kosong. Kalau Amar, Mizan dengan tu apa rasa kalau tak baca Al-Quran satu hari? Biasa saya amalkan seperti itu. Biasa macam apa yang kurang lagi ni. Jika itu dijadikan macam mana Al-Quran ketagih. Betul. Tak boleh tak baca Quran, aku macam gesar. Hidup macam tak ada panduan. Kan? Jiwa tu macam gelap. Kan? So apa ada itu, saya rasa itu dah cukup cantik dah. Dia ada resah. Cuba kaya aku tak buat apa ya? Kenapa aku resah ni kan? Semua dah aku makan sudah, minum sudah. Apa lagi aku tak buat? Rupanya kita tak baca Quran satu hari. Ataupun belum baca Quran pun hari ni. Kalau dah ada lah itu, Masya Allah. Apa yang kita lihat sekarang ni, kesan jika tidak menghayati Al-Quran je lah. Hilanglah pedoman hidup ni. Itu yang hidup gelap. Kan? Saya tertarik tu. Sebab kita banyak tu, kita lihat perkongsian-perkongsian. Mereka yang telah membuat perjumpaan dengan mereka yang melakukan dosa besar, bukan dosa besar lah, dosa-dosa yang terdahulu kan. Dia pergi jumpa dekat jalan-jalan lorong-lorong kan. Ustaz-ustaz kita lah kan, bila kita sekarang media kan banyak kan. Bila kita tengok, dia berjumpa dengan orang macam ni, kenapa jadi macam ni kata dia. Tak tahu dosa ke? Bukan dia tak tahu dosa. Dia tahu dosa tu. Tapi masih lagi nak melakukan benda-benda yang batil lah kan. Jadi kita lihat kat situ kekuatan jiwa. Pedoman Al-Quran itu sekadar letak Al-Quran jadi pameran. Di bulan puasa ambil Al-Quran tu. Jadi kita lihat kat situ lah. Jadi bila kita lihat itu, mereka yang tidak mengamalkan, hilang pedoman hidup. Yang keduanya kita lihat runtuh akhlak. Sebab apa akhlak ketika ini dicabar? Kan? Akhlak kita, akhlak dan sosial sekarang ini dicabar. Maknanya dah dikesan bahawa akhlak, mungkin sebahagian anak-anak kita di sekolah, mahu rendah atau menengah, sedang dicabar. Kan? Jadi macam mana nak bentuk itu? Jadi itu yang banyak yang berlaku tu. Sebab pertama ni tadi, Al-Quran dan Sunnah tu tidak diamalkan. Apa jadi akidah dia, kepercayaan dia makin lemah. Kan? Kemudian perpecahan di kalangan masyarakat pun kita lihat dah sekarang ni. Kan? Kita orang Islam bertelagah kan pada satu isu je. Kemudian kita lihat kat situ, bila kita lihat bila Al-Quran dan Sunnah tu tidak jadikan amalan atau budaya, hilanglah jati diri, identiti Islam kan. Jati diri Islam tu dah makin pudar.
Ini yang sedang dihadapi. Cabaran pemimpin kita yang ada sekarang ni berusaha untuk membetulkan. Kan? Tapi tidak semua yang menyokong. Itu pula, itu dari segi politik lah. Kan? Dan seterusnya kalau kita lihat bila dah tidak ada Al-Quran dan Sunnah dalam diri, kita akan lihatlah diri orang yang berkenaan, memang kita akan melihat dia dalam keadaan resah, kosong jiwa dia, kan? Selalu berhadapan dengan masalah. Kalau kita buat perbandingan mereka yang tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, kita boleh dapat beza dari mukanya, dan dari segi penampilan dia. Apa lagi kita boleh lihat perbandingan-perbezaan. Kalau bercakap pun dah kita dah orang kosong. Kan? Dan cakap yang betul pun kita kata alah, tak ada apa-apa pun. Sebab dia dah boleh tahu kalau dia mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan. Alhamdulillah. Okey, ada lagi Amar. Okey, Mizan ada apa-apa nak sampaikan ke Irfan? Ada lagi? Nampak lagi tak Jelaskan apa perkongsian ini memenuhi keperluan tak? sangat memenuhi, bahkan lebih. Banyak benda saya tahu, banyak benda saya belajar. kalau ada menyedarkan saya juga ni Ustaz. Alhamdulillah. Saya ucapkan jutaan, ribuan, bilion terima kasih pada Ustaz sangat Ustaz. Sebab waktu saya dapat soalan tugasan ni, saya ada kontak seorang cikgu sekolah menengah saya untuk minta bantu. Tapi dia kata dia sibuk SPM. Jadi waktu saya fikir jugalah siapa nak minta tolong untuk ni kan, tugasan ni. Terlintas nama Ustaz Nizamuddin. Alhamdulillah. Ustaz pun terima. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah, insyaAllah selagi ada kerjasama Ustaz daripada dulu tak pernah berubah lah. Alhamdulillah. Nanti share lah apa yang boleh untuk kebaikan ni kepada kawan-kawan yang lain. Boleh Ustaz. Tugasan awak ni pada saya satu orang kata yang perlu dihebahkan. Alhamdulillah lah. Harapan saya memenuhi syarat lah. Kehendak soalan dan jawapan. Takut ada terlari daripada skema. Tak ada. Kan? Kami seronok dengar, saya pun tak nampak timer kat tepi tadi Ustaz. Yelah awak punya yang ni kan. Okay lah. Jadi insyaAllah lah, walaupun kami nanti posting sebagai cikgu, kami juga akan menyebarkan, mendekatkan anak murid kami dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan saja untuk menyebarkan syiar Islam, tapi juga untuk kita menyelamatkan sistem pendidikan negara kita pada masa akan datang, insyaAllah. Ya, betul. Itu yang kita harap pun. Alhamdulillah lah. Semoga harapan saya ni adalah mereka yang akan menjadi seorang pendidik, seorang murabbi. Amin. Kita ambil gambar sekejap ya Ustaz. Boleh, silakan. Kita belum, sekejap. Saya print screen sekejap. Kita belum ambil janji dulu, nanti saya letak template Ustaz tadi. 1, 2, 3. Okay. Right. Okay, 1, 2, 3. Terima kasihlah kerana sudah menjadikan saya model utama. Model. Kan. Yalah. InsyaAllah doakanlah saya sihat. Dapat lagi kembang yang terbaik untuk anak-anak murid kita. Amin. InsyaAllah lah. Boleh sambung 60. Alright. Okay. Alhamdulillah. Dapat juga saya sama dengan kalian. Lepas pula rindu saya kat Ustaz. 6 tahun Ustaz tak jumpa Ustaz. Bila saya terkejut, Mama mana ni? Dia perkenalkan dia. Salam dengan mak ayah Amar. Okey. Boleh Ustaz. Lain-lain pun samalah. Doakan saya sihat terus. Amin. Okay. Mudah-mudahan lagi lain pertemuan. Okay, Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sama. Minta maaf kalau jawapan tadi tidak memenuhi syarat. Minta maaf banyak-banyak dululah. Itu yang saja saya boleh mampu berikan kongsian. Dan kita jumpa lagi. Terima kasih Ustaz.
Sama. Ustaz. Baik. Alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum.